Ada ke Tok Imam ni? Tok Imam, kalau teman nak minta Tok Imam jadi kepala untuk tahlil malam ni di rumah teman, boleh tak lepas isyak? Tak dapat. Malam ni je dah ada 2 jemputan. Aduh Imam, siapa pula teman nak manggil malam ni? Udah Tok Imam tak boleh. Atau apa makannya malam ni? Kambing. Masak apa? Kari ke? Kambing golek. Kalau apa itu tak apalah, lepas maghrib sekarang teman datang. Tapi lepas isyak Tok Imam. Tak apa. Lepas maghrib teman sampai. Jadi itulah rupanya koma. Kalau dah dengar kambing golek, Tok Imam pun boleh over. Perasan tak koma? Ngapa kita ni kadang-kadang over ya? Biasanya kalau kita tengok budak-budak, kalau depan orang, dia mulalah nak nunjuk over. Mulalah kata ada orang kampung nak nunjuk laku. Over lah tu. Jadi kadang-kadang koma, salah satu sebabnya kenapa orang ni dia over ya, sebab tekanan sosial. Untuk survival ke contohnya, terpaksa membuat satu tindakan di luar batasan. Itu yang sampai ceritanya kerana mencuri 1 tin Melo, dah kena 2 tahun penjara. Macam cerita dak akak ni. Ada orang lebih malang lagi. Ada orang curi Milo dekat mat untuk bagi anak dia minum. Dia kena penjara 2 tahun. Dan anak-anak dia yang dia curikan Milo tu kena hantar kat rumah kebajikan. Itu dia. Kerana tingkah laku kita over pada ketika itu, tersilap langkah lah kita. Jadi tekanan sosial ni salah satu sebab mengapa orang ni over. Lepas tu juga ada macam-macam lagi sebabnya. Mungkin masalah mental ke, mungkin ada trauma apa-apa ke, yang juga menyebabkan orang ni over. Kadang mungkin kerana depan-depan orang ni lah kita nak nunjuk laku. Macam yang berlaku kepada penceraian Siti Jamu Mall tu. Rasanya kalaulah kot lakinya tengok pada ketika tu demo ni tak live dekat TikTok, rasanya tak ada kot dia nak cakap sampai ke tahap apa itu nak bercerai-berai tu. Depan orang kita nak over sikit, nak nunjuk. Dan sampai ke satu tahap tersalah langkah, tersilap kata-kata kita tu, sehingga berlakulah penceraian. Tambah kalau orang muda ni, dia suka sangat nak over. Itu sebabnya penceraian ni dikatakan paling banyak berlaku antara umur 30 hingga ke 39. Orang muda. Jadi sebab itulah bila tindakan kita ni over depan orang, kadang-kadang kita menyesal lah apa yang kita buat tu. Nak buat macam mana, dah tersalah langkah. Kita terover. Sebab mungkin masa tu nak menunjuk-nunjuk depan orang. Nyudahnya hidup kita yang kanjir. Teman ni bila dah tua-tua ni rasa tak kuasa teman nak over-over dah. Tapi kalau ada kambing golek sedap juga koma ya. Teman nak ngikut lah Tok Imam tadi makan kambing golek malam ni. Mohlah.